Okay, hari ni aku ada review cincin dekat sini. Tapi dia perlukan lagi seorang. Jadi aku bawa Sufi. Okay, boleh Sufi? Ready? Cik, jom. Hello. Tempat buat cincin kan? Tak, ni kawan saya. So macam mana proses dia tu? Kuning ni sebenarnya tembaga. Benda putih ni silver. Pilih dulu. Oh, yo ada nama Jom. Saya ambil silver, awak ambil tembaga. Ngam. Ini kita nak pilih design je. Nanti kita akan buat cincin yang baru sama macam ni. Cantik tak? That's good. Try je. Oh, ni style ke? Hui, nice. Boleh lah ni dua-dua. Ini untuk test lah mana yang okey. Nama nak letak apa? RM15 je. Alright. Untuk design yang link ni kita boleh buat 3 huruf je. Oh, ya ke? Ya, sebab dia punya design tu sengit sikit. So kita boleh buat 3 huruf. Alright, thank you. Kalau macam tu, letak A, love, S. Saja. Aku letak S sebab nama mak aku pun S juga. Cawangan kat sini lagi satu. Satu lagi dekat Ceras, Negara Sentral. Okay kak, dah siap. Apa next? Nak buat cincin sendiri ke nak buat untuk Sendiri lah Zona. sendiri? Torch, pusing ke depan. 1, 4, 5. Dan ambil tweezer, letaklah dia ni dalam ni. Cikgu dah ajar ni, kita try. 4. So ini saiz 15. Kena balut ni lah kat sini. Ketang, ketung, keting. Tiba. Potong dia, potong ikut line. Tapi boleh potong satu-satu lah sebab tebal. Okay. 1, 2. Alright. Ni cincin ni daripada awal pilih sampai siap berapa lama Kalau saya yang buat kan, satu cincin biasanya 15, paling lama pun 20 minit. Okay. Kalau buat sendiri? Buat sendiri 1 jam. 1 jam je siap. Oh, alright, ngam. Ya, betul. Macam tu. Kemarin duduk belas saya buat ni. Alamak, dengan kuku-kuku sekali asal. Dah 5 jam ni. Come on. Macam cincin superhero design dia. Ini Wonder Woman je. Oh ya? Adalah orang cakap. Aku jadi Wonder Woman pula. Betul. Okay, kau pergi sikit boleh. Ngam. Torch sikit. Ada? Okay. Boleh tukar api dah. Alright. Silup. Yo, lah, dah siap bercantum. So far so good. Okay. Okay. Polish machine ni pegang dia macam pegang pen. Alright, masa untuk kilat. Let's go. Nice. Alright, dah siap. Siap. Cepat je. Of course. Nice. Lawa babe. Nice. Sama, thank you. Last video.